Apabila kita beli minyak zaitun di pasaran lah, pertama sekali kita kena melihat dari segi apa yang tertera di dalam packaging lah. Kalau tertulisnya maknanya ibu, bermakna extra virgin olive oil. Ini bermakna prosesnya adalah proses perahan itu berlaku dalam masa yang singkat. Ataupun ditulis sebagai VOO, virgin olive oil, juga berbeza kerana dia berbeza dengan extra virgin olive oil. Juga ada yang tertulis first cold press. Ada juga tulis cold press. First cold press ni bermakna buah yang segar tadi terus diproses dan minyak itu akan dinamakan sebagai first cold press. Jadi pertama kali diperah. Itu minyak pertama kali diperah. Kalau di perahan kedua sudah jadi extra virgin olive oil saja, tapi tidak dinamakan sebagai first cold press. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah dalam kita melihat extra virgin olive oil ini, apabila kita contohnya kita lihat di botol itu, biasanya adalah botol tu gelap, disimpan dalam keadaan botol yang gelap lah, supaya tidak terdedah kepada cahaya. Sebab pendedahan kepada cahaya sedikit sebanyak akan merosakkan tekstur dan juga biokompaun yang ada dalam minyak zaitun. Yang ketiga adalah kita boleh cek dari segi dia punya masa tuaiannya, bila dituai. Kan, bila dituai, mana dalam tempoh setahun, tempoh 2 tahun, itu akan menentukan kesegaran minyak tadi. Dan juga yang keempat, kita boleh lihat dari segi warnanya, hijau keemasan. Bila kita lihat di botol tadi, dia nampak hijau. Tapi apabila kita ambil minyak tadi, dia akan nampak titisannya adalah titisan keemasan. Jadi kemudian juga maknanya dari segi aromanya, baunya, rasanya, juga perkara yang kita boleh semak ataupun kita boleh cek tentang kesegaran minyak zaitun tadi lah.